kedatangan Donald Trump ke sini memang dijemput oleh PMX atas tugas beliau sebagai pengerusi ASEAN untuk menghadiri sidang kemuncak ASEAN pada 26 hingga 28 ya, Oktober ini kan. Selama 3 hari kemuncak ASEAN yang merupakan acara tahunan. Beliau bukan dijemput untuk bertetamu, maksudnya tetamu santai, datanglah rumah saya, negara saya untuk kita kenal Pantai Cendering, mana lagi, Sempurna kan. Bukan itu maksud tajuk inilah ya. Bukan. Sebaliknya, kedatangan Trump ini betullah dijemput oleh PMX ya. Tetapi atas letterhead bukannya Perdana Menteri Malaysia. Letterheadnya adalah letterhead pengerusi ASEAN, bukan? Betul. Begitu. Istilah nak bagi mudah faham ya. Walaupun saya tak tengoklah surat jemputan itu letterhead mana, tapi bagi fahamnya begitu. Sekarang ini Yang Amat Berhormat PMX kita menjemput kerana tugas beliau sebagai pengerusi ASEAN ya, untuk menghadiri sidang kemuncak ASEAN, dan sebagai tuan rumah sudah pastilah beliau yang akan menjemputnya ya. Dan dalam sidang akhbar bernama pada 16 September 2025 lalu, PMX telah menegaskan tujuan kedatangan ini untuk apa ya. Selain daripada Amerika merupakan rakan dialog dan juga rakan dagang ASEAN ya, selain daripada Jepun, China dan sebagainya ya. Tujuan kedatangan Trump kali ini juga akan digunakan untuk menekan isu-isu Palestin, menuntut gencatan senjata segera dan mendesak akses kemanusiaan tanpa sekatan, termasuklah yang kita bicarakan tentang sumut flotila dari Nusantara ini ya. Tidak mungkin kedatangan Trump kali ini tidak akan menyebut tentang Palestin ya, tidak akan menyebut tentang G ya, tidak akan menyebut berkenaan dengan rombongan flotila yang difahamkan berapa kapal, 40 kapal lebih kan. Dan disambut pula oleh negara-negara laluan ke lautan Mediterranean tadi adalah daripada negara-negara yang memang memberikan sokongan padu. Jadi sebab itulah ya, walaupun ada pihak mempersoalkan jemputan tersebut, kita kena faham ini jemputan rasmi atas tugas sebagai pengerusi ASEAN. Dan kedatangan Trump sendiri pun adalah sebagai rakan dialog ASEAN sejak, saya ingat dah lebih daripada 2 dekad ya. Amerika, China dan juga Jepun ini menjadi rakan dialog ASEAN, dan juga diplomasi yang kita gunakan untuk menyampaikan berkenaan dengan perkara negara P dan G ni tadi ya. Dan kita juga perlu ingat ya, bahawa